Kalau seorang kan datang sini. Datang seorang lagi. Kat mana dia sunat? Kiri. Apabila ada seorang makmum lagi datang, nanti kejap lagi kita jumpa. Sekiranya datang seorang lelaki lain, sunat dia takbiratul ihram di sebelah kiri imam. Setelah makmum itu takbir, maka imam bergerak ke depan, atau dua orang makmum bergerak ke belakang semasa dalam keadaan berdiri atau rukuk. Boleh Dua orang makmum bergerak ke belakang adalah lebih afdal. Ni imam, dia sunat, ni imam. Imam. Kalau seorang kan datang sini. Datang seorang lagi. Kat mana dia sunat? Kiri. Bila sampai kiri ini takbiratul ihram, Allahu akbar. Lepas tu apa kena buat? Either imam pergi ke depan, kami cantumlah. Atau kami dua ngundur belakang, cantum belakang imam. Yang lebih utamanya makmum yang ke belakang. Nampak tu?